Video kali ini adalah plot untuk sambungan siri Fast and Furious iaitu Fast 6 yang ditayangkan pada 2013. Kalau logiknya, ending masa Fast 5 semua dah masuk sebab berjaya rompak $100 juta dari Riyadh. Jadi ada kena-mengena dengan gambar Letty ke yang ex Brian bagi dekat Hobbs tu? Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Apa-apa pun, jangan lupa like video ni dan subscribe channel Ini Plot bagi yang belum. Terima kasih juga sebab support kami ya. Jadi gang, ini plotnya. Berikutan kejayaan rompakan mereka di Rio, Dominic Toretto dan kru penjenayah profesionalnya telah bersara dan membawa haluan masing-masing di merata tempat di seluruh dunia. Dom tinggal bersama Elena Neves. Adik perempuannya pula, Mia Toretto, tinggal bersama Brian O'Connor membesarkan anak mereka, Jack. Giselle Yasha dan Han Seol-oh berpindah ke Hong Kong, manakala Roman Pierce dan Taj Parker hidup mewah. Riley dan Hobbs sedang menyiasat kemusnahan kepada konvoi tentera Rusia oleh bekas askar pasukan khas British Owen Shaw dan krunya. Hobbs menjejaki Dom dan memujuknya untuk membantu menangkap Shaw selepas menunjukkan gambar Letty Otis yang agensi dia dapat baru-baru ni. Letty merupakan bekas teman wanita Dom yang dia fikir telah mati. Dom mengumpulkan krunya bersama-sama dan mereka menerima misi sebagai pertukaran untuk pengampunan penuh untuk jenayah lampau mereka yang akan membolehkan mereka semua pulang ke Amerika Syarikat, manakala Mia dan Elena kekal bersama Jack. Salah seorang orang suruhan Shaw membawa unit polis ke tempat persembunyian Shaw, tetapi didedahkan sebagai perangkap yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian mereka, termasuk polis sementara geng Shaw melakukan rompakan di tempat lain. Shaw melarikan diri dengan keretanya, meletupkan tempat persembunyiannya dan melumpuhkan sebahagian besar polis, lalu meninggalkan Dom, Brian, Taj, Han, Giselle, Hobbs dan Riley untuk mengejarnya. Letty tiba untuk membantu Shaw lalu menembak Dom tanpa teragak-agak sebelum melarikan diri. Kembali ke ibu pejabat mereka, Hobbs memberitahu kru Dom bahawa Shaw mencuri komponen untuk mencipta peranti nightshade yang boleh melumpuhkan tenaga elektrik di seluruh rantau. Dia berhasrat untuk menjualnya kepada pembida yang tertinggi. Sementara itu, siasatan Shaw terhadap kru lawan mendedahkan hubungan Letty dan Dom, tetapi Letty didapati telah menderita amnesia. Kru Dom menyiasat orang bawahan Shaw yang mendedahkan hubungannya dengan Arturo Braga, seorang lagi ketua kartel dadah yang dipenjarakan oleh Brian semasa Fast Furious yang ketiga. Brian lalu kembali ke Amerika Syarikat menyamar sebagai banduan untuk mendapatkan maklumat dari Braga yang mendedahkan bagaimana Letty terselamat daripada letupan yang disangka telah membunuhnya. Shaw cuba untuk membunuhnya selepas kemalangan itu, tetapi selepas mengetahui Letty mempunyai amnesia, dia membawanya masuk ke dalam gengnya. Dibantu oleh bekas sekutu dalam FBI, Brian dibebaskan dari penjara. Di London, Dom mencabar Letty dalam pertandingan perlumbaan jalanan dan selepas itu mengembalikan rantai yang disimpannya. Taj berjaya menjejaki serangan Shaw seterusnya iaitu di pangkalan tentera NATO Sepanyol. Krunya menyerang konvoi tentera yang membawa chip komputer untuk melengkapkan peranti nightshade. Kru Dom tiba dan cuba menghalang mereka untuk memusnahkan konvoi itu. Sementara Shaw diiringi oleh Letty memandu kereta kebal dan mula memusnahkan kereta di sepanjang lebuh raya. Brian dan Rome berjaya membalikkan kereta kebal. Letty tercampak dari kereta kebal itu, lalu Dom mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Letty dari terbunuh. Shaw dan anak buahnya tertangkap, tetapi Elena dan Mia diserang oleh orang-orang Shaw di tempat persembunyian mereka.
Elena melompat ke dinding lalu mendukung Jack dan Mia pula mengorbankan dirinya dengan menjadi umpan untuk ditangkap supaya Elena boleh membawa Jack bersama-sama melepaskan diri. Shaw mendedahkan bahawa dia telah menculik Mia. Kru itu terpaksa melepaskan Shaw dan Riley mendedahkan dirinya yang bekerja untuk Shaw lalu meninggalkan mereka. Letty memilih untuk kekal bersama Dom. Shaw dan anak buahnya menaiki pesawat besar. Dan semasa ia bergerak di landasan, kru Dom mengejarnya. Dom, Letty, Brian dan Hobbs menaiki pesawat itu. Brian menyelamatkan Mia dan mereka melarikan diri dengan menggunakan sebuah kereta yang berada di dalam pesawat itu. Pesawat itu cuba berlepas tetapi tertahan dengan berat berlebihan akibat Han, Giselle, Rome, Taj, Brian dan Mia menyangkutkan pesawat itu dengan kenderaan mereka. Giselle mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Han daripada salah seorang anggota Shaw. Letty membunuh Riley dan kemudian dia dan Hobbs melompat keluar dari pesawat itu. Tetapi Dom masih mengejar Shaw yang memegang chip komputer itu. Shaw tercampak keluar dari pesawat semasa ia terhempas ke tanah. Dom memandu salah satu kereta yang tertinggal lalu keluar melalui hidung pesawat semasa ia meletup dan bersatu semula dengan gengnya sambil memberikan chip yang telah dia dapatkan kepada Hobbs, menepati janji mereka untuk mendapatkan pengampunan. Selepas itu, Dom dan krunya kembali ke Amerika Syarikat. Hobbs dan Elena yang kini bekerja dengan Hobbs tiba di rumah Dom untuk mengesahkan kru itu telah bebas. Elena pasrah. Dom kini bersama kembali dengan Letty. Kru mereka duduk untuk makan tengah hari bersama-sama. Rome memulakan dengan doa, memberi penghormatan kepada geng-geng yang telah pergi seperti Giselle dan Vince dan kepulangan Letty. Dan tentu saja untuk kereta-kereta yang laju. Adegan post-credit menunjukkan The Fast and Furious Tokyo Drift di mana Mercedes-Benz dipandu Deckard Shaw sengaja bertembung dengan kereta Han dan mungkin membunuhnya kerana Shaw ingin menghantar mesej kepada Dom bahawa dia akan membalas dendam, memberi hint untuk peristiwa bakal berlaku di filem seterusnya. Jadi geng, sudah terbukti Letty masih hidup, tetapi kesian Elena yang kena tinggal. Mungkin kalau Dom Islam bolehlah kot kahwin dua. Gurau-gurau. Nantikan sambungan movie seterusnya dari channel Ini Plot. Support kami dengan subscribe channel ini dan tengok video-video kita orang sediakan.